Saya rela sujud kaki anda semua demi keharmonian negara kita. Dan saya sanggup potong kaki sesiapa saja yang cuba memijak perpaduan negara kita. Tanah tumpahnya darah saya. Demi negara, saya sanggup buat. Dengar tak Tamindari? Wanakkam dan salam hormat kepada warga Malaysia yang saya hormati sekalian. Apa yang sedang berlaku sekarang? Terang-terang boleh nampak. Kalau kita boleh fikir, kalau kita waras, semua orang tahu bahawa ini adalah satu agenda politik yang diguna pakai oleh segelintir barua-barua ahli politik untuk kepentingan mereka sendiri. Kenapa tak nampak? Dan kenapa kita dengan senangnya terikut dengan muslihat mereka? Oleh itu, saya bangsa Tamiler dengan penuh harapan merayu kepada Ketua Negara Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tolong bantu, batik merayu kepada Baginda, tolong bantu kami selesaikan masalah ini. Serta sebagai anak negeri Perak, anak kelahiran negeri Perak, saya merayu, batik merayu kepada Sultan Perak, Tuanku Nazrin, tolong kami, tolong rakyat ini. Hari ini juga saya ingin beri satu kenyataan yang sangat tegas bahawa saya tak akan minta, saya tak akan rayu kepada pemimpin kita yang satu lagi itu, Anwar. Saya tak akan minta. Sebab bagi saya, dia sudah hilang kelayakan dia sebagai pemimpin Malaysia. Anwar, anda telah buktikan bahawa anda tak dapat mengawal keadaan sekarang. Anwar, anda telah menunjukkan ketidakbolehan anda kepada seluruh Malaysia, seluruh rakyat Malaysia, bahawa anda tidak dapat, anda tidak layak, anda tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Oleh itu Anwar, turunlah. Anwar, turun. Turunlah Anwar. Ataupun Noah, anda mungkin nak tunggu sampai keadaan ini menjadi lebih serius. Lepas tu, sangat serius, lepas tu anda nak turun jadi MJR ke? Dan satu lagi, saya ada satu soalan lah. Ada tak pegawai-pegawai polis yang beragama Hindu dalam PDRM? Saya tak nampak. Seorang pun tak nampak. Ada ke? Tak ada. Ketua Pengarah Jenayah, Datuk Kumaran, adakah anda seorang beragama Hindu? Saya boleh beranikan diri saya untuk menyoal anda kerana sayalah orang satu-satunya yang telah buat laporan polis terhadap seorang pelajar yang telah memijak Quran. Saya bukan Islam. Sebab bagi saya, salah tetap salah. Tak kira siapa. Saya dah buat laporan polis. Masa tu, sebagai bangsa Tamiler, saya bersama mereka. Kawan-kawan saya yang beragama Islam, Melayu Islam tu, saya bersama mereka. Saya menentang, saya menyoal, saya bersuara terhadap penghinaan kepada agama Islam. Saya berani, walaupun saya bukan Islam. Dan sekarang, agama Hindu pula sedang dihina. Saya akan bersama semua penganut Hindu, saya akan menentang, saya akan bersuara sesiapa saja cuba menghina agama Hindu. Inilah saya, bangsa Tamiler. Tetapi saya tak nampak sehingga hari ini seorang pun pegawai polis yang beragama Hindu bersuara, mengambil tindakan. Tak ada. Satu pun tak ada. Kepada Nurul Izzah Anwar, saya masih ingat anda pernah keluarkan satu kenyataan. Anda akan bantu orang-orang masyarakat India secara diam-diam. Ini ke diam-diam? Sampai hari ini pun tak ada satu suara pun tak ada? Ataupun diam-diam korek lubang untuk masyarakat India ke? Anda semua sudah lupa satu sejarah ke? Anda semua ada ingat tak bahawa ada seorang pemimpin telah bersuara di Pulau Pinang. Dia akan hentikan semua bunyi loceng setiap kuil di sana. Ada ingat tak itu semua? Kerana suara keangkuhan itu, anda tahu tak apa jadi? Semua orang tahu sejarah. Dia telah dihumban ke penjara selama berpuluh-puluhan tahun dan mata dia pernah lebam. Sebab mulut, badan binasa. Itulah, janganlah jadi hero dengan menghina mana-mana agama.
Masih nak jadi hero dengan menghina agama walaupun sudah ada bukti, sudah ada sejarah pun you orang nak buat. Buatlah. Karma akan tunggu kamu. Dan kepada parti politik PAS, saya tak dengar laungan anda PAS for all dalam isu ini. Akhir sekali kepada pegawai-pegawai polis yang beragama Hindu dalam bahasa Tamil, நம் தன்மானத்தை விற்றுத்தான் நம்ம பொழப்பு நடத்தணும், நம்மளோட நம்பிக்கையை மிதிக்க விட்டுத்தான், கேவலப்படுத்த விட்டுத்தான் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு சிலருக்கு உங்கள் வீட்டு அருகாமையில் வந்து ஒரு மாங்காய் மரம் இருக்கும், அதில் கிளைகள் இருக்கும், அந்த கிளைகளில் ஒரு கயிறை போடுங்க. கயிறை போட்டுட்டு டாட் 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 டாட். எனக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை இருக்குது. நிறைய காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் தெளிவானவர்கள், தக்க நடவடிக்கை எடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் பக்கம் நாங்கள் நிச்சயமாக நிற்போம். நன்றி, வணக்கம்.